Ibu cakap ada Zapin ni sebenarnya Wak belajar kat mana? Dia kata dekat Pesakai. Jadi saya tanya, masa tu dia bagi saya hanya dua ragamnya lah, ragam satu, ragam dua, dua ragam ni. Jadi saya kata ada tak yang kawan-kawan Wak ni yang tahu Zapin yang Wak belajar ni ada banyak lagi ragam ke? Jadi dia beritahu saya kawan-kawan dia yang ada di Pesakai. Jadi saya pun pergi Pesakai, belajar dengan Wak Rahmat kan. Pasal dia orang ni belajar Zapin. Dulu dia belajar agama sebenarnya. Dia belajar agama satu tempat. Kalau bila saya buat research Pesakai tu, sebenarnya Pesakai adalah kampung yang tertua di Datuk. Jatuh kan, bila kita sebut kampung yang tertua di Muar. Di Muar yang tertua, maksudnya sebelum zaman Melaka dia dah wujud dulu. Dan antara kampung yang terawal membangunkan sekolah pondok yang untuk belajar agama kan. Jadi bila belajar agama, sambil dia belajar agama, dia punya kuku dia adalah Zapin dan Silat. Zapin, Silat. Okey, Zapin, Silat. Ingat AJK kena pegang belakang. Kena pegang belakang AJK. Boleh sambung? Okey. Yang ketua. So kalau kat sini saya bila saya tahu ada 2-3 orang yang belajar di Pesakai, dan dia bila yang kawan-kawan ni ramai yang berhijrah ke tempat lain. Contoh siapa nama? Haji, tapi dia duduk dekat Bagan Matubhat. Saya lupa nama siapa. Dia duduk di Bagan Matubhat. Jadi saya ni, saya dengan rombongan saya ni orang-orang saya lah kan, pergi ke Bagan, masuk dalam masuk lagi dalam dan dalam lagi. Jadi kita belajar. Jadi gerak-gerak dia yang ada di Muar, gerak dia sama dengan Muar. Jadi saya tanya Wak Barin, nama dia Barin, Wak Barin. Saya tanya Wak Barin belajar Zapin ni di mana? Di Pesakai. Lepas tu ada kawan dia lagi pula pun belajar ke Pesakai. Jadi itu yang saya cakap, yang banyak daerah-daerah dalam Johor yang turun belajar di Pesakai, semua bawa balik Zapin ke kampung masing-masing, dan variasi dia ikut pada kampung-kampung. Itu yang bentuk lain-lain kan. Kalau yang saya tak cuba jaga panjangan, dia tak dapat kan, dia tak boleh kap. Jadi saya pendekkan. Okey, keunikan Zapin Pesakai digabungkan dengan Silat. Sebab bila kat situ saya lebih tekankan blocking dan gerak tangan tu saya ikut daripada Wak Alus adalah guru silat saya. Jadi bila kita bertemu, kita belajar silat, tiba-tiba dia buat langkah-langkah Zapin yang saya belajar. Bila saya tanya, Wak, ini langkah Zapin, betul langkah Zapin? Dia cakap, tapi boleh silat, kata. Aku boleh buat gerak silat langkah Zapin. Jadi saya pun tanya, Wak ni belajar langkah Zapin ni kat mana? Pesakai. Ya, Pesakai juga. Jadi itu bila gerak-gerak silat yang blocking, yang paling unik dalam Zapin Johor, tak ada kopak
yang diasingkan. Biasa kalau kopak, contoh macam apa, kopak dia akan ambil asas dia buat kopak. Tapi Sakai memang khas untuk kopak saya tu. Dengan gerak dia, bila pusing tangan dia mesti berpusing dan dia blocking balik. Dia bukan pusing tu tangan blocking, tak. Ini keunikan ni. Tu satu. Keunikan yang kedua pula, dia ada njut. Njut dia tu bukan buat, bukan suka-suka buat. Kalau tak boleh buat njut tu, jangan dibuat. Buat biasa. Pasal gerak Sakai ni saya berat sangat. Memang saya nakkan keaslian dan Bazim sendiri menjaga keaslian Zapin ni muak. Jadi pergerakan-pergerakan yang kita belajar bingkis malam tu, awak hanya dapat sekadar tapak, gerak awak boleh buat. Tapi untuk yang betul-betul, awak kena panggil guru datang mengajar betul-betul apa yang dia nak itu. Okey, daripada segi gerak tangan dengan gerak kaki. Kalau tangan awak tak boleh buat, awak tak boleh buat Zapin Sakai. Saya lebih pada teknik. Teknik itu yang menjaga kita punya keaslian kinyuan tari. Okey? Boleh. Saya unik kat situ, tak boleh lebih banyak. Siapa? Okey. So itu daripada Zapin Farid Sakai. So sangat unik daripada lubuk Farid Sakai ni, daripada cikgu. So sangat, saya lebih suka dengan langkah 7 tu apabila dia mengacah. So daripada Zapin Farid Sakai, kita pergi ke Encik Haizal. Kenapa Encik Haizal memilih untuk macam like kira memegang Zapin ginjal? Apa specialnya, kenapa? Ataupun disebabkan umur muda, so boleh melompat, meloncat? Okey. Kenapa saya memilih untuk meneruskan Zapin? Kenapa saya lebih memilih untuk meneruskan Zapin ginjal ataupun ninjat? Sebab antara banyak-banyak Zapin yang saya belajar pun Zapin daripada luar, daripada daerah Muar, macam Zapin Pekajang, Zapin Tengelu, ada juga saya belajar. Uniknya Zapin ninjat ni, dia menginjek. Jadi kita orang muda, orang muda ni dia nak bertenaga tau. Saya bukan cakap Zapin yang lain boring, tak kan. Jadi kita ni masa tu rasa, masa first belajar ninjat macam yang saya cakap tadi, beza dengan apa yang saya belajar dengan orang Bandar, dengan orang kampung. Bila saya tengok arwah waktu Liman menari tu dekat kampung Pandai Lirik masa tu, arwah ni malam dia tak ada sesi untuk dia menari, tapi ada ni selalu orang kata bermain lah dengan Cik Salimi. Orang tua ni dia main di musiknya tu, dia panggil arwah waktu Liman. Waktu Liman melangkah saja, dia terus menjenjek bunyi pentasnya tu. Pentas tak bunyi. Bila pentas tu bunyi, saya kata dia menginjek tu, saya kata kenapa arwah ni buat jauh beza dengan apa yang saya buat. Dan bila dia jinjak ni, lainnya kita boleh mengacah dengan kita punya regu. Jadi saya tu kata, oh memang betul lain. Macam pula yang Cik Salimi cakap, kenapa perempuan kalau boleh tak digalakkan untuk persembahan. Memang betul, sejak kebelakangan ni ada perasan lah, ada orang daripada luar kawasan yang membawa Zapin ninjat ni versi perempuan. Memang bagi saya secara jujur agak kurang sopan untuk perempuan menarikan ninjat. Sebab langkahnya kalau ikut betul memang bertenaga, berenjut. Jadi memang tak sopan untuk seorang wanita menarikan tu. Jadi itulah
Saya bagi sikit je, saya tak panjang sangat macam yang dia saya. Itulah keunikan yang ada pada Dinjat. Sebab bukan pada Dinjat je, Zapin-Zapin Muar yang ada dengan Zapin-Zapin di luar daerah Muar, satu je persamaan Zapin-Zapin Muar. Kita banyak menggunakan lutut. Seperti saya belajar Zapin Lenga dengan Wak Syukur. Saya sini tanya, memang sakit kaki ke Wak? Dia kata kalau tak sakit tak betul kau buat. Ada beza macam Mapum lebih kepada bersaja. Parit Sakai dengan Lenga persamaan sama. Dia punya patah, dia punya merendah diri dia tu memang akan sakit kaki. Dinjat pula kita menggunakan whole body, tak ada sikit pun tertinggal kat badan. Jadi sebab muda, itulah. Highlight lagi. Highlight lagi. Okey, terima kasih. Okey, sebelum kita move untuk tanya soalan lah, special Zapin Mapum, Parit Sakai dan Dinjat, sekiranya ada soalan daripada penonton. Mat. Keluarlah, boleh cakap banyak kan? Terus. Haris, sekejap. Cik Azmin, Azam je. Azam, sorry. Azam, confused. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Azamuddin Haji Jun daripada pelajar Universiti Malaya. So maybe soalan ni macam a bit bergerak sedikit lah. Rewang permainan Zapin merupakan tajuk program ni, iaitu semalam lah. Apa yang menunjukkan atau membuktikan program ini berjaya yang boleh membuatkan orang-orang legend macam Pak Salimi, Prof, orang-orang legend ini nostalgia, which is macam teringau-ingau, memorable, benda tu yang teringat-ingat, yang teringat sewaktu kita bermain semalam. Itu soalan saya. Tak kisahlah Mapum ke, Zapin Parit Sakai ke, which is Zapin Muar lah. Saya cuba jawab kan untuk pembawahan saya. Maksudnya dia nak apa yang menjadikan ini jadi satu kenangan. Betul. Maksudnya begitu daripada permainan Zapin yang malam tadi awak mainkan lah. Okey, bila awak menari Zapin, awak tak akan jumpa yang macam ini di tempat lain. Itu satu. Sebab awak di UM. Okey, di UM awak belajar menari untuk buat persembahan. Awak akan menerima arahan. Awak kena begini, awak kena begitu dan awak kena berganang. Tetapi bermain Zapin, apa yang membuatkan awak seronok bila dengar lagu? Orang dulu menari Zapin, dia tak belajar 1, 2, 3, 4. Dia tak belajar. Dia dengar do, dung, tang, tangan, tang, dung, tangan, tangan, dung, dia akan terus pergi menari. Sebab tu penting apabila awak menari belajar kurang tidur. Okey, apabila awak belajar menari Zapin, awak kena belajar dengan do. Itu adalah nadi menari Zapin. Kalau awak menari Zapin, awak hanya tahu mengira 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4. Duk awak ke mana, awak kira duk 8 sampai ke 8 orang dah kaki dah pijak, awak masih mengira. Salah sebenarnya. Belajar guna duk. Itu yang penting. Malam tadi adalah satu pengalaman yang awak tak akan jumpa dekat tempat lain. Sebab itu hanya berlaku pada Perzim. Sebab Perzim yang setakat ni lah sebenarnya akan datang, mana tahu you all nak buat, kita orang datang dia menari kan, tak ada masalah pun. Dia akan lebih unik lagi kalau kebetulan awak di sini adalah kawasan homestay yang besar. Kawasan Parit Bukit ni adalah homestay yang besar kalau di negeri Johor. Mereka pun boleh menganjurkan permainan seperti ini melalui program yang lain. Kadang-kadang mereka ni ada buat program potong jangkul peringkat kebangsaan. Dalam tu dia akan panggil kumpulan Zapin malam tu buat persembahan. Malam tu awak akan jumpa.
akan jumpa permainan mungkin skala lebih sikit lah, tak macam tadi malam kan. Itulah antara benda-benda yang akan awak ingat sampai bila awak tak akan jumpa kat tempat lain. Kalau jumpa tempat lain pun adalah awak akan jumpa pertandingan atau satu persembahan. Kalau ada ujungnya ada Melin Joget Lambak, kalau ada, rasanya macam tak berapa ada lah. Jarang ada lah. Itu salah satu saya rasa yang awak akan ingat bila bercerita Zapin. Itu pada saya lah. Kalau menjawab lah kalau jawab sama lah. Apa yang membuktikan benda semalam tu sebenarnya menurut rewang permainan Zapin Muar? Apa yang bukti? Ya. Membuktikan sebagaimana yang tadi Hazan dah bagi tahu, dia bukan main Zapin itu rewang. Main Zapin itu bukan rewang. Yang nama rewang ni adalah daripada persiapan kita memulakan program di sini. Daripada kita angkat balai, kita buat pentas, kita memasak. Saya nak tanya, awak ada makan sup tak? Ada. Sedap tak? Sebab saya yang cuci ayam tu sebenarnya. Cuci ayam tu, kita longgor potong bawang, itu rewang. Kerja persediaan itu rewang dia. Main Zapin ni malam. Zapin tu kita main dia, itu adalah kemuncak dia. Rewang ni persiapan. Dia akan habis apabila benda ni semua dah tak ada. Rewang tu pada mula kita buat sampailah habis, itulah yang namanya rewang. Ini nanti kita akan kemas semua ni, kita akan masukkan dalam kita punya ni. Kecuali ni lah rewang ni kita tak kemas lah. Itu rewang sebenarnya. Bukan awak menari malam tadi itu rewang. Yang rewangnya adalah ni kerja-kerja. So maksud dia rewang tu yang menyebabkan orang-orang legend nostalgia ke? Ya. Permainan rewang itu Zapin tu kalau dulu akan ada ketika ada macam-macam beginilah. Maksudnya dulu kita orang dekat sini main Zapin ni akan wujud apabila ada majlis kerja kahwin. Kalau dekat sini potong jambul baby lah umur 7 hari, kita kan adakan potong jambul lah tu maksud dia. Jadi tu persediaan tu daripada especially ni lah kerja kahwin. Sebab kerja kahwin dia akan buat persiapan 2-3 hari kan. Malam rewang, besok majlis, petang ni kita buat balai, potong ayam, apa semua masak, malam nanti kan. Itulah rewang ni. Zapin ni adalah sebagai satu bentuk hiburan. Dulu dia ada 2 cara. Sama ada malam rewang ataupun dah habis majlis, malam kemas-kemas. Sebab malam kemas-kemas dia akan lebih kepada family lah. Macam family dah jauh-jauh kan balik, nak tunggu raya lambat lagi. Masa tu pun ada juga. Itu rewang dia. Zapin ini, persembahan Zapin ni adalah kemuncak dia. Terima kasih. Okey, boleh Cik Azhar. Okey, satu lagi soalan, kita ambil satu lagi ya. Okey. Cik Aris. Cik Aris, saudara. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Aris bin Syarul Nizam daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang pertama, saya nak tanya soalan kepada Awak Salimi. Seperti yang diperkatakan tadi bahawa dahulu kala perempuan hanya melihat saja Zapin ini dimainkan tanpa mempersembahkan tarian Zapin ini sendirilah. Jadi apabila dibangkitkan tarian Zapin ini, maksudnya sekarang ni satu Malaysia dah kenal tarian Zapin. Macam mana penerimaan pertama orang yang berada di sekeliling penari-penari itu tersebut bila perempuan mula menarikan tarian Zapin? Itu yang pertama. Yang kedua, macam mana Perzim ataupun persatuan mengekalkan keaslian tarian Zapin yang ada, sebab seperti yang kita tahu Okey, sementara dia jalan daripada sana datang sini kita jawab yang pertama dulu. Bateri sana weak kot. Bateri murah biasalah, bajet tak ada. Itu pun bateri kutip. Okey, saya jawab yang pertama ya. Penglibatan wanita dulu tak ada, tetapi sekarang bila ditimbulkan apa penerimaan daripada orang-orang ramai tentang ini. Macam saya bagi tahu tadi, kalau dulu orang wanita ni lebih kepada kerja-kerja belakang dapur lah kan. Dia tidak akan terlibat secara langsung disebabkan adat.
adat kita memelihara wanita itu adalah satu macam mana awak tahu, ialah ada satu yang perlu dihargai. Kita kena jaga sopan, dia ada tertib dia. Wanita tu ada tertib dia, kesopanan dia kan kena jaga. Kita tak boleh bagi orang tengok suka-suka. Itu dulu. Tetapi apabila selepas era peperangan, perkara-perkara ini dah susah kita nak kumpulkan. Apabila mereka bermain, bagaimana mereka nak menarik orang untuk kembali lah kan, untuk jadi dia lebih seronok. Itu tadi saya cerita, ada permulaannya mereka menyulik penari lelaki sebagai wanita. Tapi bila mungkin lama-lama dia orang tengok, oh dia ada perempuan macam boleh pula kan. Itulah seolah-olah dia macam menarik. Bagaimana kita nak jadikan seni bermain zapin ni untuk kembali diminati, sebagai salah satu daya tarikan. Saya Perimah tu setakat ni alhamdulillah lah, okey lah. Sebab sekarang pun dah makin ramai kan orang-orang wanita yang menari, pelibatan tu diterima lah. Masih boleh terimakan lah selagi ini tidak yang bukan-bukan. Boleh. Saya sekarang nak tambah. Okey. Untuk sebenarnya kita ikut perubahan semasa kan. Kalau nak ikutkan betul-betul dulu, wanita ni memang tak boleh ditunjukkan di hadapan khalayak ramai. Okey, memang haram macam ni. Sebab zapin ni dia utamakan beragama. Yang boleh buat apa semua itu adalah lelaki. Wanita tak boleh, cuma yang haram. Jadi daripada segi perubahan masa ke semasa, kalau kita tengok wanita dalam tari ni, okay, lebih ramai daripada lelaki. Pasal lelaki tak minat untuk berzapin. Lebih dimuah lah saya cakap. Nak cari lelaki yang payah yang nak berzapin, sampai kita kena pujuk tu bukan saya pujuk tolonglah, tak. No, saya punya bengkel saya akan bagi dia sejarah dulu kedatangan zapin tu, macam mana penerimaan orang-orang Melayu di tanah Melayu, sejarah dulu. Sebab apa? Lelaki dan agama. Saya akan sentuh pasal agama, pasal silat. Jadi bila lelaki yang bernama lelaki, bila dengar je silat bersatu dengan zapin, secara automatik dia akan berminat. Kalau kita berbengkel terus macam semalam, terus dia menari, ada yang lelaki kata tak nak, aku je lembut. Contoh macam saya lah, contohnya saya tak nak. Tapi bila kita dah mengkaji sejarah tu, kita tahu asal usul dia macam mana, pada siapa yang layak, kita akan pegang benda tu, kita akan teruskan. Itu. Okey. Wanita, kalau perempuan menari sekarang, saya tak boleh cakap apa-apa. Penerimaan pasal memang banyak sangat permintaan, ramai sangat. Contohnya dekat UPSI lah saya cakap. Berapa orang lelaki yang minat? Berapa ramai perempuan yang dalam UPSI yang diploma seni tari ni? Betul tak? Okey. Saya terpaksa stop sebab 10 minit lagi. Okey. So tak apa, nanti kalau sekiranya ada di antara boleh interview one by one, lepak-lepak kat situ, borak dengan Cik Salimi, Cik Iskandar, Cik Aizat. Okey. Saya tak tutup, tapi saya nak tanya yang muda. Yang generasi. Okey, sebelum kita tutup, saya nak tanya Cik Aizat, apa sebagai generasi penerus dan generasi sekarang lah yang meneruskan zapin ini, apa harapan dan nasihat untuk generasi ramai ni? Generasi muda ramai sangat dekat sini. So kemungkinan malam tadi telah memberi inspirasi kepada mereka untuk melibatkan diri. Sebab saya rasa sebelum ni saya tengok, sebab saya pun first time datang. So sebelum ni saya tengok ramai ada pelajar-pelajar daripada UPSI kan, orang datang. Ini next week Cik Akan bawa, ada lagi yang datang winning prize daripada sana. So apa harapan dan
nasihat itu Untuk saya pula, harapan saya, jangan anggap Zapin ni sebuah satu tari yang terikat dengan law. Orang kata, jangan anggap Zapin ni, setiap Zapin kau kena ikut tertibnya, kau kena ikut. Lah kalau untuk pertandingan tu lain cerita lah. Tapi belajar, selagi kau boleh belajar, belajar. Ilmu untuk tari Zapin ni tak habis, banyak. Even for master, ada je benda yang kau boleh belajar. Jangan berhenti. Tu je. Saya hampir berhenti. Tapi insaf kejap lah. Cuma bila tengok makin lama pergi ke arah tari moden, tinggalkan yang lama ni, sedih lah. Sedih, memang betul sedih. Kebanyakannya lebih kepada nak ke arah barat, nak ke arah K-pop. Ya, banyak. Sebab bila tengok sedih sebenarnya. Bila kita tanya, ada je budak-budak muar sendiri yang bila kita tanya Zapin, tak tahu. Jadi kat situ makin lama makin slow. Sebab orang-orang lama ni, orang-orang legend ni, kita tak tahu. Gurau-gurau. Kita tak tahu. Betul. Apa yang baru saya dapat pun tak sampai 50% lagi sebenarnya. Jadi harapan saya, selagi kau boleh ada peluang untuk belajar, belajar. Jangan malu untuk bertanya. Itu saja. Okey, terima kasih kepada tiga-tiga panel atas perkongsian pada hari ini. Dan terima kasih kepada yang sentiasa memberi sokongan. Terima kasih. Saya tutup, saya beri kepada pengurusi majlis. Terima kasih. Terima kasih.